Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alia binti Mak Khalil dari kuliah PT1 S1.01. Hari ini saya akan membentangkan tugasan persembahan yang bertajuk Metodologi Al-Quran dalam Penerapan Akidah yang berkod PIMK 1084. Nama pensyarah saya Dr. Aminur Rashid bin Ahmad Dahari. Baiklah, saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang maksud metodologi. Metodologi membawa maksud cara atau langkah yang sistematik yang digunakan untuk mencapai sesuatu maklumat atau menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya, Al-Quran pula merupakan sumber mutlak umat Islam dari pelbagai segi ilmu dan pengetahuan. Al-Quran menjadi panduan hidup bagi seluruh umat manusia. Ia berfungsi sebagai petunjuk, iaitu hidayah ke jalan yang benar, menjelaskan perbezaan antara yang hak dan batil, serta mengandungi ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak, hukum hakam dan kisah umat terdahulu untuk dijadikan sebagai pengajaran. Di samping itu, Al-Quran merupakan rahmat dan penawar bagi hati orang yang beriman, membawa ketenangan dan cahaya dalam kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra ayat ke-9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi juga pedoman umat Islam dalam membentuk kehidupan yang berpaksikan kepada keimanan, keadilan dan kebenaran. Seterusnya, kita pergi kepada konsep metodologi Al-Quran. Konsep itu sendiri bermaksud kaedah dan pendekatan yang digunakan oleh Al-Quran dalam menjelaskan, menanam dan mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara gaib yang lain, agar manusia beriman berdasarkan ilmu, hujah dan kefahaman yang benar. Metodologi ini tidak sekadar bersifat teoretikal, tetapi juga tarbawi, iaitu pendidikan jiwa, sesuai dengan akal, fitrah dan tahap kefahaman manusia. Metodologi Al-Quran ini bersifat syumul, seimbang dan sesuai sepanjang zaman. Ia bukan hanya menekankan aspek rohani dan ibadah, tetapi juga mencakupi bidang akidah, syariah, akhlak, ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi dan politik. Selain itu, Al-Quran juga mengemukakan ajaran melalui kisah-kisah umat terdahulu, perumpamaan dan nasihat yang bersifat mendidik agar mesejnya dapat difahami oleh semua lapisan masyarakat. Metodologi Al-Quran ini menggabungkan elemen targhib, iaitu galakan kepada kebaikan, dan tarhib, peringatan daripada keburukan, untuk membentuk keinsafan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara keseluruhannya, konsep metodologi Al-Quran ini ialah pendekatan yang berteraskan hikmah, hujah dan hidayah untuk membimbing manusia mencapai kebenaran, membina akhlak mulia dan mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Baiklah, di sini terdapat 5 tujuan metodologi Al-Quran. Marilah kita lihat satu persatu. Yang pertama, membentuk keimanan dan kepribadian manusia. Al-Quran berperanan menanam keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Melalui ayat-ayat tentang kebesaran dan kekuasaannya, manusia digalakkan untuk beriman dan berakhlak mulia. Keimanan yang kukuh melahirkan pribadi yang jujur, amanah, sabar serta bertanggungjawab dalam kehidupan. Yang kedua, menyeru kepada kebenaran dan keadilan. Metodologi Al-Quran menekankan nilai kebenaran dan keadilan dalam semua aspek, sama ada dalam urusan ibadah, muamalat atau hubungan sesama manusia. Al-Quran menegaskan bahawa keadilan adalah asas keamanan dan kesejahteraan, manakala kebenaran pula ditegakkan tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Yang ketiga, menolak syirik, kebatilan dan hawa nafsu. Al-Quran secara tegas menolak segala bentuk penyembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan batil serta dorongan hawa nafsu yang menyesatkan manusia. Ia mendidik manusia agar mengawal diri daripada keinginan yang melanggar syariat dan kembali kepada fitrah yang suci serta taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menjelaskan hukum dan panduan hidup. Al-Quran menyediakan garis panduan yang lengkap untuk kehidupan manusia, meliputi hukum ibadah, muamalat, kekeluargaan, ekonomi dan sosial. Dengan hukum dan panduan ini, manusia dapat hidup secara teratur, berdisiplin dan selaras dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, yang kelima, mendidik akal dan hati. Al-Quran menyeru manusia supaya menggunakan akal untuk berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengambil iktibar daripada kisah umat-umat terdahulu. Pada masa yang sama, ia menyentuh hati dengan ayat-ayat yang memberi ketenangan, harapan dan rasa takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Gabungan didikan akal dan hati ini dapat membentuk insan yang seimbang dan bijaksana.
Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Yang pertama, anugerah akal dan kebebasan daripada taklid. Yang kedua, menggunakan akal dalam analisis alam nyata. Yang ketiga, mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Akhir sekali, membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan. Marilah kita tengok satu persatu. Baiklah, mari kita lihat yang pertama, iaitu mengungguli anugerah kebebasan akal daripada paksaan dan taklid. Menurut Imam Al-Ghazali, tempat berkembangnya ilmu adalah di akal. Akal mendapat kedudukan tertinggi dan istimewa dalam Islam. Hal ini kerana Islam menuntut supaya setiap individu sentiasa belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran juga turut menggesa menggunakan akal bagi memantapkan akidah. Al-Quran juga turut mengangkat martabat akal sebagai alat untuk berfikir, menilai dan mencari kebenaran. Manusia digalakkan menggunakan akal untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, serta membuat keputusan berdasarkan ilmu dan hujah yang benar. Dalam banyak-banyak ayat, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru manusia supaya berfikir, memerhati dan mengambil iktibar, menandakan Islam menghormati kebebasan akal yang berpandukan wahyu. Namun, kebebasan ini bukan bermaksud bebas tanpa batas. Akal perlu digunakan dalam lingkungan syariat dan bimbingan wahyu supaya tidak disesatkan oleh hawa nafsu atau ideologi yang menyeleweng. Dengan cara ini, manusia dapat berfikir secara matang, menolak kezaliman, menghindari kepercayaan palsu dan tidak terikat dengan taklid buta terhadap tradisi atau pendapat yang salah. Secara ringkasnya, mengungguli anugerah kebebasan akal bermakna menggunakan akal fikiran secara bijak dan bebas daripada paksaan sambil tetap berpandukan wahyu ilahi, agar manusia dapat mencapai kebenaran, keadilan dan kemuliaan hidup sebagai khalifah di muka bumi ini. Baiklah, terdapat dalil nakli tentang penggunaan akal yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfi ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'i wal basar wal fuadi kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Tadi kita telah menyentuh serba sedikit tentang mengungguli anugerah kebebasan akal daripada paksaan dan taklid. Di sini saya ingin menerangkan tentang apa itu maksud taklid. Taklid dari segi bahasa adalah meletakkan sesuatu di leher melingkunginya, manakala dari segi istilah menurut Al-Amidi, iaitu pengalaman berdasarkan pendapat orang lain tanpa disertai sebarang hujah. Baiklah, kita pergi kepada ciri seterusnya, iaitu menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis alam nyata. Al-Quran menyeru manusia agar menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata terhadap segala perkara yang berkenaan akidah. Hal ini kerana semua perkara yang berlaku di alam ini bertepatan dengan hujah dan dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Islam juga tidak menghalang penggunaan akal, malah menggalakkan umatnya berfikir secara rasional, kritikal dan ilmiah. Dengan menggunakan akal untuk mengkaji fenomena alam, manusia dapat membangunkan tamadun, mencipta teknologi dan memanfaatkan sumber alam bagi kesejahteraan hidup. Namun, penggunaan akal hendaklah berpandukan wahyu agar tidak menyeleweng daripada kebenaran. Secara keseluruhannya, berfikir dan menganalisis alam nyata bukan sekadar tuntutan intelektual, tetapi juga sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga dapat melatih manusia menjadi hamba yang sentiasa bersyukur, berilmu dan bertanggungjawab dalam menjaga keseimbangan serta keindahan ciptaan Allah di muka bumi ini. Seterusnya, menerusi pendekatan akal, Al-Quran turut mengajak manusia berfikir dan merenung tentang kejadian alam dan diri sebagai bukti kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat pelbagai tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Baiklah, di sini terdapat 5 kelebihan menggunakan akal. Yang pertama, dapat membantu mengenali Allah. Akal membolehkan manusia berfikir tentang kehebatan ciptaan Allah seperti langit, bumi dan makhluk hidup. Melalui renungan ini, seseorang akan menyedari bahawa semua ciptaan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh Tuhan yang Maha Berkuasa.
Yang kedua, membezakan antara kebenaran dan kesesatan. Dengan akal, manusia dapat menilai dan menimbang sesuatu ajaran atau perbuatan sama ada ia selaras dengan kebenaran atau sebaliknya. Ini membantu seseorang menjauhi perkara yang menyesatkan dan berpegang pada jalan yang benar. Yang ketiga, mengukuhkan keimanan terhadap dalil dan wahyu. Akal digunakan untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara mendalam. Apabila seseorang berfikir tentang dalil dan bukti yang terkandung dalam wahyu, keimanannya terhadap ajaran Islam akan menjadi lebih kukuh dan meyakinkan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan terhadap keesaan Allah SWT. Melalui penggunaan akal, manusia dapat melihat bahawa tiada kuasa lain yang mampu mencipta dan mengatur alam semesta selain Allah. Pemikiran ini menambahkan keyakinan terhadap konsep tauhid bahawa Allah Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan akhir sekali, yang kelima, menjadi asas tanggungjawab dan keadilan. Akal menjadikan manusia mampu memahami hukum, nilai moral serta akibat perbuatan mereka. Oleh itu, manusia dipertanggungjawabkan atas setiap tindakan dan dituntut berlaku adil dalam semua urusan kehidupan. Seterusnya, pendekatan ulama untuk membuktikan kewujudan Allah SWT melalui 3 cara, iaitu dengan mentadabbur Al-Quran. Ulama menggunakan akal untuk meneliti dan merenungi ayat-ayat Al-Quran. Dengan mentadabbur, mereka memahami bahawa setiap ciptaan, peraturan dan peristiwa yang disebut dalam Al-Quran menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah SWT, membuktikan bahawa Allah itu wujud. Yang kedua, memikirkan tentang kesan perbuatan Allah seperti proses kejadian manusia. Ulama meneliti fenomena alam dan proses kejadian manusia, seperti perkembangan janin dalam rahim. Pemikiran mendalam tentang keteraturan dan keindahan ciptaan ini menunjukkan bahawa ada pencipta yang maha bijaksana dan maha kuasa, iaitu Allah SWT. Dan akhir sekali, tafakkur ayat Al-Quran. Tafakkur ini adalah merenung atau memikirkan maksud dan hikmah ayat Al-Quran. Dengan tafakkur, manusia dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta, kejadian manusia dan aturan kehidupan, sekaligus menguatkan keimanan pada kewujudannya. Seterusnya, bukti kewujudan Allah melalui dalil nizam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qadruhu manazila lita'lamu 'adada as-sinini wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yafsilul ayati liqaumin ya'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya, dan dialah juga yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu pada tempat-tempat peredarannya, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah SWT menjelaskan ayat-ayatnya sebagai tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahuinya. Surah Yunus ayat ke-5. Baiklah, kita pergi kepada ciri yang seterusnya, iaitu membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan. Membentangkan akidah yang benar bermaksud menjelaskan dan memperincikan kepercayaan yang betul menurut ajaran Islam. Dengan cara ini, seseorang dapat memahami prinsip-prinsip asas utama seperti tauhid, rukun iman dan perkara-perkara yang wajib diyakini dalam Islam. Manakala, mengisbatkan bermaksud membuktikan kebenaran akidah tersebut dengan hujah dan dalil-dalil yang kukuh. Proses mengisbatkan akidah kebiasaannya dilakukan melalui dalil akal, dalil syarak dan bukti daripada alam bagi menunjukkan bahawa pegangan tersebut benar, logik dan selaras dengan fitrah manusia. Dengan membentangkan dan mengisbatkan akidah, keimanan seseorang dapat diperkukuh dan difahami dengan jelas, sekaligus membantu menyebarkan kebenaran Islam kepada masyarakat. Seterusnya, mengisbatkan kebatilannya. Di sini, mengisbatkan bermaksud membuktikan kebatilannya. Langkah ini bukan sekadar menolak, tetapi membuktikan kesalahan kepercayaan batil menggunakan dalil nakli, iaitu dalil yang berdasarkan wahyu, dan dalil akli, iaitu berdasarkan akal. Sebagai contoh, dalil nakli dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah dialah yang Maha Esa. Manakala dalil akli pula yang berdasarkan akal, segala ciptaan di alam ini menunjukkan ada satu pencipta yang bijaksana. Mustahil wujud dua Tuhan yang sama berkuasa kerana akan berlakunya pertentangan menurut dalil akal. Di sini terdapat 4 contoh kepercayaan batil. Yang pertama, menyembah selain Allah. Kepercayaan ini berlaku apabila seseorang menjadikan makhluk atau benda sebagai Tuhan, seperti patung, berhala atau manusia.
Tindakan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan tauhid, iaitu hanya Allah yang layak disembah. Yang kedua, mempercayai kuasa bomoh, jin atau tangkal boleh menentukan nasib. Kepercayaan ini menunjukkan syirik dan khurafat kerana mempercayai bahawa selain Allah ada kuasa yang mampu mengubah nasib. Sebenarnya, hanya Allah yang mengatur hidup manusia, manakala jin, bomoh atau tangkal tidak mempunyai kuasa mutlak. Yang ketiga, menolak kewujudan Tuhan atau dikenali sebagai ateisma. Ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia dan akidah Islam kerana Islam menegaskan bahawa Allah adalah pencipta dan pengatur segala sesuatu di alam semesta. Dan akhir sekali, yang keempat, menganggap semua agama sama, iaitu pluralisme. Kepercayaan ini adalah anggapan bahawa semua agama sama dari segi kebenaran. Islam menolak pandangan ini kerana setiap agama mempunyai pegangan dan hukum yang berbeza dan hanya Islam yang dianggap benar dan lengkap sebagai petunjuk hidup. Baiklah, kita pergi kepada ciri yang terakhir, iaitu mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Mendedahkan kepercayaan yang batil di sini bermaksud menjelaskan ajaran fahaman atau pegangan yang salah yang bertentangan dengan akidah Islam, sama ada dalam bentuk syirik, khurafat, bid'ah, ateisme atau fahaman sesat moden seperti liberalisme dan pluralisme agama. Manakala mengisbatkan kebatilannya bermaksud membuktikan kesalahan dan kepalsuan kepercayaan itu dengan hujah akal dan dalil wahyu Al-Quran dan hadis. Dengan cara ini, masyarakat dapat memahami perbezaan antara kebenaran dan kesesatan, memperkukuh keimanan serta menjauhi amalan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Terdapat dalil yang menunjukkan bukti tentang mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya dari surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat ini menegaskan keesaan Allah, tauhid uluhiyah dan rububiyah serta mengisbatkan kebenaran bahawa Allah tidak mempunyai sekutu, anak atau sifat kelemahan seperti makhluk. Baiklah, di sini terdapat beberapa kutipan persoalan daripada orang awam tentang tajuk yang saya bentangkan sebentar tadi. Soalan pertama, apakah peranan dan fungsi akal yang sejahtera? Jawapannya, akal yang sejahtera dapat membantu manusia berfikir tentang ciptaan Allah dan menyedari kewujudan serta keagungannya. Selain itu, dengan akal yang sejahtera juga dapat membantu manusia menilai sesuatu ajaran atau perbuatan sama ada betul atau salah. Ini membolehkan seseorang menjauhi perkara yang menyesatkan dan berpegang pada jalan yang benar. Di samping itu, dengan akal yang sejahtera juga manusia dapat mengawal nafsu, membuat keputusan dengan bijak dan mengamalkan nilai moral yang baik seperti kejujuran, keadilan dan kasih sayang. Untuk soalan kedua pula, apakah kaitan kebenaran Al-Quran dengan prinsip akidah yang menjadi pegangan umat Islam? Jawapannya ialah kaitan kebenaran Al-Quran dengan prinsip akidah yang menjadi pegangan umat Islam adalah menjadi bukti keesaan dan kekuasaan Allah. Kebenaran ayat Al-Quran menunjukkan bahawa hanya Allah lah yang layak disembah. Ini menguatkan lagi prinsip tauhid, iaitu kepercayaan kepada keesaan Allah. Selain itu, Al-Quran adalah sebagai panduan akidah yang menjadi pokok tentang kepercayaan kepada Allah, malaikat, rasul, kitab-kitab, qada dan qadar, iaitu rukun iman. Semua prinsip ini menjadi asas akidah yang harus diyakini oleh umat Islam. Baiklah, itu sahaja ilmu yang dapat saya kongsikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.